Okey, apa kita buat kat sini pukul 8 pagi. Awal gila-gila macam ni, kita nak pergi mana? Lawan Beyblade. Lawan Beyblade. Ni ada event Fama kat Stadium Darul Aman kau tengok besar yang ni tengok. Tak ada orang lagi pun. Tapi dia sampai awal. Ni kita tengok proses persiapan ni apa. Persiapan ni apa tu. Ni geruk-geruk kerja ni semua. Oh, okay, thank you. Thank you. Ni kita order kat dia. Kak Adi. Tu kalau siapa nak test pagi-pagi ni, nak test dulu setting-setting ni, sebab pagi ni dia punya event ni untuk under 12 dulu. So halus-halus cotek-cotek Dia ini anak kita Pau CX08 dengan UX18. Ni agak dah. Ambil. Dengan dia kena ambil. Kalau boleh tambah. Kita tengok. Lut, apa? Ada kad dia kan? 04 mana? Ni. Oh, CX04 70 TP. Awak? Betul. Ni? Dia keluar ikut sini sebenarnya. Take yang paper tu dulu. So lebih. 04 juga. 04. Oh, ini. Oh, okey. Boleh lah. Ada bor kat aku. Kena bor. Dia koyak ni. Buti. Ni dia nak bor gelang percintaan kita. Yeah. Jangan. Menggigit. Oh, tangan kanan. Kanan. Ni apabila hero filem Tamil nak bor. Raja Nekal. Tapi ni Raja Red. Raja dia. Raja dia. Ya. Nak longgar kan nak ketat? Weh, jangan ketat sangat tu. Kita bawa longgar lagi. Tak menyawa lagi. Hilang nombor kan? Ni pun sama tak pakai. Aduh, lambat lah dia. Sama tu. Terlekat. Oh, saya ada tulis tu. Untuk apa? Tanda. Oh, tanda dah check. Clear. Ini dia muka-muka judge. Judge hari ni ada 4 stadium yang digunakan, A, B, C dan D. Judge yang pertama, abang De kita. De Kacak katanya. Itu ada Din daripada Uruguay. Dan Ya, Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ni kita ada dekat Stadium Darul Aman, Kedah. Pagi ni kita ada tournament Beyblade Sebelah ada ML. Hari ni pagi lagi apa perlawanan berwarna, pertandingan berwarna kanak-kanak. Perlawanan lah ada. Sekejap lagi kita akan start Ni pukul 9.30. Sehari kita akan start Beyblade. Ni antara peserta-peserta yang hadir untuk pagi ni lah. Ya, tu dah semua ramai. Ada berapa dekat 30 orang. Okey, kejap lagi kita akan start. Okay. Ready? Tengok mana Beyblade box. Set box. Pakai apa hari ni? Skill dan Golden Rock. Yusof pakai apa? Pakai Tyreno. Emperor apa? Precious Star. Dengan Okey. Okey. Kalau judge dah hari ni, masa sendiri. Mulakan. Yang bawah apa di mana boleh kenapa itu menghalang 3 poin itu langsung untuk kita menjadi bomba tapi masih kecil dan merasa bahwa Adik kita yang si adik menang. Yang si abang kalah 4-1. Dia punya so si adik kalah awal, si abang kalah dapat apa, tempat 6, 7 macam tu lah. So tak lepas. So kita pergi berehat dulu. Lagi petang jadilah nak lawan. Jom.
Minus darah ni yang tinggal 1, 2, 3. Kalau jalan yang ni dia akan main ilmu. Ya. Itu jalan dia. Racun baik yang ni. Aku nak tahu racun ni. Menantikan apa? Turn kita group L, group last. Ni baru first round untuk apa? First round dan group berapa pun tak tahu. Tengok. Mana? Buat nama tu. Aduh. Okey. S. Dah. Muitang S. 3Q. Boleh siap sedia dulu? Belum. Ya, aku nak lawan boleh tutup lagu oh. Jangan main. Oh, sama. Oh. Ready? 3, 2, 1, go shoot. X-ray finish. Okey, tengok. Second game. Oi. Oi, sama tu. Asal sama ni. Magi. Yeah, on camera. Okay, ready? 3, 2, 1, go shoot. Senang apa? Play. Aku yang ni. Abe. Okey, jom. Alright, clear. Dah dapat. Ya, no. Kita tolong member lah. Nak balik lah aku. Balik lah, sedia. Jom sedia. Mana aku duduk itu. Jom. Terima kasih kandang lu. Tadi dia ni royal pula. Aduh. Ambo duduk sini ya. Tak kenal si kandangnya. Allah Akbar. Tomato lah. Tomato ah. Awai beli motor ni. Awai tak ada tamat. 4.5. Dia 5.5 tu lah. Dan anda tu baling kasut. Alright, jom balik. Kita balik membawa diri. Salah, tak lepas acara berkumpulan geng. Aduhai. Yalah, ni open. Bila open semua power-power kan. Tadi under 12 anak kita pun tak lepas. Ni kita main kita tak lepas lah 1 point. Baik lah lepas. So jom kita gerak balik pulang ke rumah. Budak-budak tu tengah berehat dalam kereta sebab panas sangat-sangat sambil main game kot tu. So anyway guys, diorang memang sangat aktif. Tengok tadi ada tim Penang join untuk event Kedah. Biarpun hari ni hari Jumaat, which is surprising jugalah. So kalau kata korang nak datang tengok apa semua, boleh je datang dekat bersepak barang. Kalah dia kepanasan tu, kesian dia tengok. So kalau kata korang rasa macam nak join, nak tengok komuniti ni dekat area Kedah, boleh datang dekat Pekan Rabu ataupun Arkid Pekan Rabu, Sungai Petani. Selalunya boleh kata setiap malam ada je orangnya. So itu saja. Kita bergerak pulang. Bye bye.